Bagi saya, kalau nak kalahkan saya ataupun nak suruh saya berundur ataupun kawan-kawan lain ni kerana tak bagi duit, dan jangan buat pemilihan lah, kita buat loteri. Siapa yang boleh bagi loteri lebih besar, kamulah jadi timbalan presiden ke, naik presiden ke. Buat apa kami buang masa kan? Kita orang duduk diam-diam lah. Tapi kalau nak dijadikan alasan untuk mengabui mata di luar yang pimpinan ini ditolak kononnya oleh akar umbi atas alasan kerana tidak membantu akar umbi, saya ingat ini budaya yang perlu kita lawan. Dirancang untuk memangsakan seseorang, itu yang orang marah. Ini masalah bila tukang cucuk dan tukang tunggang ini dia terlebih sudu daripada kuah. Dia berebut-rebut nak tunjuk kesetiaan dan kehebatan dia, cepat-cepat tunjuk keluar kenyataan sokong itu dan ini, sedangkan di luar dan di kalangan rakyat orang kata, apa dah jadi dengan korang ini? Bila dah dapat kuasa sampai kamu berlumba-lumba untuk menjadi tukang ampu, itu yang bahaya. Kita semua ni rakyat biasa, tapi kita mual caranya apabila kita lihat hanya kerana pertandingan politik dalam parti, maka segala-galanya digerak-gerakkan untuk memijak seseorang sampai dia jadi overkill. Kalau ya pun kau tak nak dia menang ke ataupun tak nak dia ada kat situ, cakaplah elok-elok. Saya belah je lah, tak ada masalah. Tak perlu digerakkan segala-galanya untuk menunjukkan seolah-olah dia ini sudah hilang sokongan. Kemudian datang pula ramanan dia ini tidak jaga akar umbi.